Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Thank you semua. Saya bagi pihak Women Economic Forum ASEAN 2025, Presiden, Board of Advisory Member, Secretariat, our founder Dr. Habib Arora Rai telah ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua partisipan, terdiri daripada speakers, delegate, moderators, sponsors, sekretariat yang telah menyumbang kepada semua acara program selama 3 hari tadi. Dan alhamdulillah syukur forum hari pertama, hari kedua, hari ketiga telah membuahkan banyak hasil perbincangan yang telah kita buat sebagai satu resolution. Dan syukur resolution hari ini kita telah bercakap berkenaan dengan inner power, iaitu empowering inner self wa women through leadership. Kedua berkenaan dengan inclusivity dan sustainability economic development. Dan ketiga berkenaan dengan cultural digitalization, policy integration dan she economic growth. Dan keempat berkenaan dengan global connectivity, iaitu visibility, accessibility of she economy in the post of normal time dan untuk innovation. Jadi dapatan-dapatan ini sangat penting bagi kita merealisasikan hasrat wanita ASEAN dan seluruh dunia untuk mencapai cita-cita, memberikan empowerment, peluang, mendengar suara-suara yang tidak didengari, untuk diketengahkan, dibawa mandat untuk terus menyampaikan hasrat, sokongan, pertolongan dan juga kepada Perdana Menteri, menteri-menteri yang berkenaan dengan polisi-polisi berkenaan dengan wanita. Alhamdulillah pada hari ini kita telah mencapai target yang kita mahukan, 140 speaker dan berada di dalam negara selama 3 hari, terdiri daripada 64 daripada international, 71 lebih daripada Malaysia dan ASEAN, dan keseluruhannya telah menyumbang kami untuk hadir dalam forum yang selama 3 hari ini. Syukur pada Allah, key statistik paralel kita mempunyai 24 paralel, 10 plenary, 6 workshop, 9 round table dan 4 fireside chat bersama speaker, moderators dan secretary. Alhamdulillah kita juga mempunyai Universiti Putra Malaysia sebagai repertoire dan mencatat segala input-input yang kita dapati selama 3 hari tersebut. Kita mempunyai hari ini closing, alhamdulillah, daripada Yang Berhormat Senator Datuk Noraini, iaitu Timbalan Menteri Wanita telah hadir untuk menyampaikan terima kasih kepada kami dan juga telah menyokong apa juga program yang telah kita laksanakan. Beliau sangat gembira dengan keputusan-keputusan yang telah dicapai pada 3 hari forum ini, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Senator Datuk Tengku dan Sri Utama Zafro dan juga YB Lee Chun Tong, Datuk Sri Noraini dan semua top civil servant, iaitu Datuk Suraini, Datuk TP Maimunah, Datuk Bari, Datuk Sugumari Shanmugan dan semua tim meeting yang telah menyokong kami daripada awal hingga sini. Setahun urusan kita untuk menyampaikan dan merealisasikan program daripada Jun 2024. Hari ini adalah hari finalnya, syukur 21 hari bulan Jun 2025, dan kami telah dapat menyediakan lebih kurang 29 keseluruhan dimensi tersebut yang akan kita masukkan di dalam web application dan kita akan sampaikan kepada menteri-menteri yang berkenaan. Terima kasih banyak. Kerana dia punya kehadiran speaker tu daripada vast background. Ada change makers, leaders, innovators, kita ada specialist ITs, kita ada governance part, kita ada educators, kita ada pensyarah, kita ada daripada universiti, kita daripada Fortune 500 company, dan kita ada influencer daripada seluruh dunia, dan kita mempunyai lebih kurang 32 negara yang telah hadir bersama kita selama 3 hari. Juga kami telah
telah menyampaikan penyerahan baton untuk WEF ASEAN 2025 di Filipina. Jadi pada 2026, WEF ASEAN 2026 di Filipina yang akan bermula kalau tak silap saya pada bulan Oktober. Jadi kita menyerahkan 2025 hingga 2026 daripada Malaysia ke Filipina untuk mereka memulakan gerak kerja. Kerana kami memulakan gerak kerja selama setahun, jadi kita menyerahkan kepada mereka supaya mereka boleh menyerahkan gerak kerja WEF ASEAN 2026 mulai daripada sekarang. Chairmanship untuk ASEAN. Tahun depan ialah pihak Filipina yang akan menjadi chairmanship untuk ASEAN. Seperti macam Malaysia tahun ni. Overwhelmed lah, Alhamdulillah. Sebab kita menyediakan bukan sahaja platform untuk mereka bercakap, kita juga menyediakan sambutan truly Malaysia, truly Asia. Iaitu kita bawa dia berjalan, tengok Ho-Ho Tourism, tourism telah sponsor untuk hop on, hop off. Kita telah bawa ke PNP 118, kita telah bawa mereka untuk melihat bagaimana kita menyediakan program pembasmian kemiskinan untuk anak-anak yatim di Yayasan Basmi Gemza Asrama Kasih, dan kita menyediakan aktivitas daripada Pesta ASEAN, pesta kita ASEAN dengan produk-produk daripada homegrown daripada Malaysia dan juga ASEAN. Dan total Ifrah, maksudnya bila dia sampai ni one stop center lah. Jadi dia dapat semua dan dia melihat dan mereka sangat teruja dan dia nak datang lagi untuk next year visit Malaysia untuk bersama dengan family pula, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kami sangat berterima kasih kepada semua advisory board, sekretariat dan juga rakan-rakan strategi kita, ya, seperti kita kata sponsorship dan semua YBK, adalah wawasan kita, Midwest, HWC dan Kino Bisu, Matis dan juga FGV, Mara, UDKL, mereka Mami Monster, Koko, kerana mereka telah pun menyediakan sponsor untuk kita, dan juga Alhamdulillah penyediaan ini berlangsung selama setahun. Syukur pada Allah kerana mereka semua menyokong dan sangat berpuas hati dengan apa yang telah dilaksanakan selama 3 hari ini. Membuat program iaitu bersama dengan African Women Entrepreneurship Program and UR Universe, starting daripada 1, 2, 3, 5 negara Afrika, iaitu YBK akan menyediakan modul-modul bersama dengan pihak Universiti Putra Malaysia untuk training leadership wanita di dan negara yang telah saya sebutkan tadi. Kita akan mulakan training program sebanyak 1 juta wanita di West Africa dan juga negara-negara yang telah disebutkan tadi, dan kita akan menyediakan modul-modul ini. Mereka akan menyediakan prasarana, kita akan menyediakan modul, dan mereka akan menyediakan peserta yang akan kita bantu dari segi leadership program dan juga mobile school YBK bersama dengan YBK dan semua tim-tim yang berada untuk program motivasi ini, insyaAllah.